Cuba tengok dalam surah An-Nas. Dalam surah An-Nas, Allah nak menceritakan tentang gangguan-gangguan yang boleh masuk ataupun memang sudah masuk dalam diri kita. Dia bukan hak luar dah. Gangguan hak boleh masuk dan sudah masuk. Apa dia hak boleh masuk dalam diri kita? Hak kita sembang tajuk asal ni lah. Jin. Jin boleh masuk, jin boleh menyusup masuk dalam diri kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyebut jin ni boleh masuk dan berjalan di dalam diri kita, di peredaran darah-darah kita. Dia boleh merasuk kita. Memang dia boleh masuk. Apatah lagi dia boleh menghembuskan. Hembusan-hembusan, belitan-belitan, hasutan-hasutan. Perbuatan-perbuatan yang jahat, yang buruk, yang negatif pada diri kita. Sama ada kita nak mengawal dan menentang dia, ataupun kita tidak mampu mengawal dan menentangnya. Dia boleh masuk dan sememangnya sudah masuk. Sebagai contoh, kenapa Rasulullah menyarankan kepada para sahabat, 2 surah Mu'awwizatain ini dijadikan sebagai amalan setiap kali selepas solat. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah habis setiap solat 5 waktu. Contoh habis mayang subuh, jangan lupa baca 2 surah ni. Habis mayang zuhur, jangan lupa baca 2 surah ni. Baca juga waktu kita ni nak bangun daripada tidur dan nak tidur pada malam hari pun Rasulullah memberikan anjuran baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul a'udzu birabbin nas. Bahkan ada percontohan yang Rasulullah tunjuk, Rasulullah baca dan Rasulullah tiup, hembus pada tangan baginda, tapak tangan baginda dan lurutkan, lumurkan pada anggota tubuh badan sebagai bentuk pertahanan dan protection. Rasulullah dah tunjuk, kita buat ke tak? Antara buat dengan tidak. Tapi ramai juga yang buat. Tapi dia tak hembuslah Mu'awwizatain. Dia tak baca Qul a'udzu birabbil falaq, dia tak baca Qul a'udzu birabbin nas. Cuma dia hembus minyak panas. Sebab umur 50, 60, fufuh, sakit pinggang, sakit orak, sakit belakang, luruk juga. Tapi luruk cara orang berusia, orang nak pi pada pencin. Tak kisahlah hak tu.